Kalau subuh terlepas kerana tidur lewat sudah jadi rutin, masalahnya bukan cuma tidur lewat. Ia boleh mencuri tenaga pagi, subuh dan fokus. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Ia jarang bermula dengan niat buruk. Cuma satu mesej, satu video, satu semakan. Tiba-tiba malam makin pendek dan ibadah dan disiplin malam mula rasa berat. Masalah sebenar ialah lokasi dan waktu. Bila subuh terlepas kerana tidur lewat masuk ke katil, otak belajar bahawa tempat rehat juga tempat rangsangan. Rujukan saintifik yang baik biasanya bercakap tentang pola dan kaitan, bukan janji ajaib. PubMed Packet Analysis menyebut, akses atau penggunaan peranti dekat waktu tidur dikaitkan dengan tidur tidak cukup, kualiti tidur lemah dan mengantuk siang. PubMed Systematic Review pula memberi konteks tambahan. Banyak kajian melaporkan kaitan antara masa skrin dan hasil tidur yang lebih lemah. Jadi untuk isu subuh terlepas kerana tidur lewat, mesejnya jelas. Jauhkan rangsangan skrin daripada waktu tidur. Bukan tunggu sampai mata sudah terlalu penat. Kosnya muncul esok pagi, bangun berat, subuh terasa jauh, kerja lambat panas dan ibadah dan disiplin malam makin susah dijaga. Dari sudut Islam, surah Al-Muzammil, ayat 6 memberi arah. Malam punya nilai rohani yang mudah hilang bila skrin mengambil alih. Dalam isu subuh terlepas kerana tidur lewat, perhatian juga amanah. Iduan untuk malam, jangan tunggu rasa mengantuk, bina pagar sebelum badan terlalu letih. Tidur awal sebagai persediaan subuh. Buat cukup kecil untuk dimulakan hari ini, tetapi cukup jelas untuk diukur malam nanti. Jangan cuma buang tabiat subuh terlepas kerana tidur lewat. Surah An-Naba ayat 9 hingga 11 mengingatkan, tidur sebagai rehat dan siang sebagai ruang usaha. Gantikan ruang itu dengan doa tidur, wuduk ringan, matikan lampu dan biarkan telefon tidur di luar bilik. Kalau malam kembali tenang, pagi tidak lagi bermula dengan hutang tenaga. Mulakan dengan satu aturan, tidur awal sebagai persediaan subuh. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.